Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita. Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita lagi dalam ABC Podcast hari ini. Tajuk hari ini sangat-sangat panas dan sangat-sangat relate dengan keadaan situasi sekarang ni. Di mana dengan gaji 3,000 dekat kehidupan di bandar, sesuai ke tidak sesuai ke macam mana? So bersama panel kita hari ini, Siti Nur Saada. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. So macam mana Puan dengan tajuk hari ni? Dengan gaji 3,000, agak-agak tu boleh tak kita dengan ekonomi sekarang ni? Agak sesuai tak? Ataupun macam makin kurang ke macam mana? Apa pendapat? Soalan yang hangat. Soalan yang hangat. Jadi kalau kita tengok baliklah dekat bandar tadi, kehidupan di bandar Ya, RM3,000 ni. Jadi kalau kita tengok balik ni, bukan saya lah untuk menyatakan sesuai atau tidak tu, bukanlah. Dia sebenarnya kita kena kupas lah isu ni. Kita kena kupas isu ni. RM3,000 Okey. Sama-sama kita saksikan dulu bagaimana kita kupas satu-satu. 1,700 adalah gaji minimum, betul? Betul. Di Malaysia. Gaji minimum di Malaysia 1,700. Jadi, tapi kita ambil sekarang ni 3,000 tu sebagai kupasan lah pada hari ini. Boleh saya tanya, Anissa? Boleh. Berapa gaji Anissa ni? Alamak, gaji saya tak tinggi mana. Tapi untuk tajuk yang 3,000 ni, bolehlah lebih kurang. Lebih ke kurang 3,000? Dia lebih. Lebih 3,000. Orang kaya. Okey. Lebih 3,000 lah. Okey. Kita punya borderline tadi 3,000 Okey. Mari kita sama-sama tengoklah pembahagian untuk 3,000 ni. Okey, Anissa. Saya akan bercakap mengenai konteks seorang yang single lah. Dan menjalani kehidupan di Kuala Lumpur lah. Di Bandaraya. Sebab Bandaraya ni kos dia lagi tinggi lah. Kita kata macam tu. Okey. Yang pertamanya, mari kita tengok sewa rumah. Okey, ni rutin lah. Kita kata rutin yang kita akan buat pembayaran setiap bulan. Okey, sewa rumah. Berapa Anissa? Okay, kalau nak kata sewa rumah dekat bandar ni memang kita tak mampulah. Paling-paling pun kalau duduk satu rumah je dah 1,000 lebih, 2,000 rasanya. So kalau untuk yang bujang, paling-paling diorang akan cari bilik sewa. Bilik sewa pun dah 800. Itu medium room. Okey. Baru 800. Okey. 800 lah bilik sewa. Kita cakap bagi orang single lah. Bilik sewa 800. Okey, kemudian kita cakap bila kita dah ada bilik, yang paling utama lagi makan minum lah. Tak makan kita tak tahulah apa nak jadi kan. Okey, makan berapa? Okey, kalau makan minum saya akan letak dalam RM500. Yelah, kos makan minum sekarang mahal kan. Betul. Dengan makanan pula kita FOMO kalau tak join benda-benda macam ni. Tu. Ada benda viral lagi kita teringin. Ya, betul. Makan minum 500 500, 800 dengan 500. Okey. Sekarang ni kita ada bil api, bil air, bil utility lah, telefon, wifi. Okey, yang tu semua kuluhum berapa? 200, 300. 200, 300. Itu yang wajib dibayar. Apa lagi? Bila kita berada di bandar ni kan, bila kita berada di bandar ni, memanglah kita ada pengangkutan yang memang kita kata dah well developed lah. Pengangkutan infrastruktur kan. Jalinan pengangkutan yang baik. Tapi kita masih perlukan kenderaan. Okey, contohnya untuk perjalanan jarak jauh. Okey, bayar kereta. Bayar loan kereta. Okey, berapa sebulan? Kalau bagi pengguna Alzia Pro 2 lah 500 ke 600 itu baru loan kereta, belum masuk komitmen yang lain lagi lah macam minyak. Minyak. Lepas tu kereta kan maintenance, minyak, tayar lagi. Okey, minyak berapa sebulan? Boleh dalam 200, itu pun untuk ulang-alik kerja. 200 untuk ulang-alik kerja. Tidak dilupai. Betul. Ya. KL ni, Masya Allah. Betul. Okey, tol berapa? Tol dalam 100 sebulan. 100 sebulan. Okey.
tuan-tuan dan puan-puan boleh tolakkan lah semua ni. Tolakkan semua ni. Cuba kira balik ke semua ni ada dalam lebih kurang, oh saya lupa, ada yang kita penting yang kita tertinggal juga. Barang-barang macam shampoo kita, keperluan peribadi. Skincare. Berapa tu? Skincare semua tu dalam 200-300 jugalah. 200-300 Itu belum tengok kat TikTok lagi, scroll Shopee lagi. Itulah secara keseluruhannya. Kalau kira balik ni yang kita sebut satu-satu ni, dalam 2,700 juga ni kalau ikutkanlah. Okay, so kita ada bagi 300 je. 300 ni apa kita nak buat? Alamak, 300 cukup ke? Saya pun tak pernah kira pula sebelum ni. Selalu macam main bayar je. Macam mana ni baru sedar 2,700 je. Kita nak bagi mak ayah kita. Yelah. Lepas tu kalau kita tengok tadi yang TikTok semua tu, kita nak beli lagi barang-barang TikTok tu kan. Itulah dia. Saya tidak ada, apa orang kata, tidak berhak lah untuk mengatakan sesuai atau tidak lah 3,000 tu. Tapi itulah bergantung kepada diri kita lah. Bagaimana kita mengendalikan 3,000. Okay, so macam mana kalau bagi pendapat Cik Adalah yang zaman-zaman milenial ni kan, macam mana kita nak bahagikan bajet untuk gaji kita ni dengan kita nak berbelanja yang lain-lain? Macam mana? Anissa ada cara? Sebelum saya jawab lah. Okay, ada kalau cara? saya akan bayar dulu komitmen. Komitmen dulu dan balance tu baru saya bayar shopping. Kadang tu terguna untuk shopping dulu baru komitmen. Betul lah tu. Betul lah. Kita ni manusia biasa kan. Kita ni manusia biasa. Kita ni ada keperluan dan kehendak. Bila keperluan tu, itu yang tadi kita rutin kan. Rutin. Apa nak bayar setiap bulan, itulah yang wajib dibayar. Tapi kita ada kehendak. Bila kita kehendak tu yang kita tengok orang pergi travel kan. Kita pun nak juga. Dia makan rembayung. Nak pergi rembayung. Kita nak juga. Betul. Jadi kita pun ada kehendak. Kita ni adalah manusia biasa lah. So dekat situ yang kata tadi bagaimana tu. Duit tu memang wajib allocate dulu lah. Untuk kita kata rutin tadi tu wajib allocate. Jadi Anissa, ada 300 tu je lah kalau awak nak kehendak awak. Itu pun kadang saya rasa mana pergi 300 tu. Kadang saya pun tak sedar 300 tu hala ke mana. Itulah. Simpanan ada tak? Simpanan ada, insyaAllah. Dari 300 tu? InsyaAllah ada simpanan. Saya dah asingkan siap-siap. Masukkan ASB, bayar apa yang patut. Okay, bagus. So bagi pendapat Cik Adalah kan, Cik Adalah tengok remaja-remaja Gen Z sekarang ni kan, macam banyak diorang suka berbelanja. So kat mana kesilapan diorang untuk diorang manage yang 3,000? Okay, first of all lah, remaja-remaja sekarang ni, memanglah dalam Malaysia ni, kadar bankruptcy dah semakin meningkat. Dan dia sekarang ni lebih orang kata, lebih menuju ke arah yang teruk kerana dia membawa masuk figure-figure daripada kalangan generasi muda, golongan muda. Bawah umur 30 tahun dah ada rekod muflis. Itu sebab diorang apply kad kredit ke macam mana? Salah satunya. Kita ni bila kita lihat lah, sebenarnya kita ada satu faktor yang sangat kuat, iaitu faktor media sosial. Di media sosial ni kita dipaparkan dengan keindahan-keindahan yang kebanyakannya kayangan dan agak penipuan jugalah. Sebabnya skema kan? Skema tu satu, tapi yang saya kata keindahan-keindahan yang penipuan tu ialah kita memaparkan suatu kehidupan yang sempurna. Kita memaparkan satu keindahan tu. Kalau kekayaan tu kaya betul. Kalau kita kata makan tu makan sedap betul. Makan, lepas tu tag tempat pula tu. Ya, tempatnya makan harga mahal-mahal. Sampai satu ketika kita akan rasa diri kita macam,
dia ni boleh. Apa pasal aku tak boleh makan macam tu? Aku nak juga. Betul. Dia mampu. Kenapa aku tak mampu? Tapi itulah, kita kerap kali membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan ialah sesuatu yang kita tidak tahu pun apa yang dia hadapi sebenarnya. Mungkin dia buat part time. Jadi remaja masa kini ni ada juga segelintirnya yang memang pandai juga sebenarnya cari buat side income. Side income tu memang perlu ke untuk dalam kehidupan yang sekarang? Dia bergantung. Jadi side income ni, itulah, dia pada saya lah. Ni pendapat peribadi saya lah. Dia akan menutupi semua kita punya kehendak tadi. Kita kan, yang rutin tu adalah keperluan. Okay, settle. Tapi kehendak kita tadi tu tinggal 300. So mana mau kan? Mana maunya? Jadi, itulah kalau ada side income ni, dia akan top up balik semua tu. Dia top up balik. So tapi itulah, ada orang dia macam remaja sekarang lah kan, dia macam penat lah tapi aku nak kena buat side income. Tapi penat kerja 12 jam, 8 jam kan, nak kena hadap jam lagi. So agak-agak side income apa yang sesuai untuk zaman sekarang ni dia orang buat? Sekarang macam-macam. Sekarang pelbagai. Dia terlalu banyak kepelbagaian. Okay, side income. Ada yang online pun boleh side income. Ada yang membuat sales secara online. Kadang-kadang ada jugalah saya. Ada juga yang jadikan scammer pun sebagai satu side income dia. Faham. So, ada tips tak untuk, kan kalau setiap hujung bulan kan akan ada orang kata apa, macam mana ayat tu, ada tips hujung bulan yang selalu orang kata nak elak daripada kering, daripada poket kering. Kita tengok kadang-kadang kawan-kawan kita ni kan, hujung bulan je dia muka berkerut-kerut. Okay, so kesimpulannya macam mana Cik Dah? 3,000 ni cukup ke tidak? Itulah, kalau tengok balik, kita panggil ni semua survivor. So kita ni umpama kita pakai payung dalam kehujanan, payung tu dia melindungi kita, tapi kita still akan basah terkena tempias. Kira kata kita boleh berlindung sementara, tapi untuk jangka masa panjang tu kita kena pandai-pandai lah membantu diri kita lah. Okay, macam mana dengan pendapat anda di luar sana? Cukup ke tidak dengan gaji 3,000 sahaja? Macam mana anda nak survive? Jangan lupa komen dan bagi tahu dekat saya. Okay, jumpa lagi di episod akan datang di ABC Podcast. Bye. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni, dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni, dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni, dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan,
suasana harmoni